Dalam episod sebelum ini, kita telah menyelusuri runcingnya garis takdir yang membawa sekumpulan pelarian di Raja Jambi, Sumatera merentasi gelora samudera demi menyelamatkan akidah daripada cengkaman penjajah Belanda pada tahun 1914. Air yang mengalir tenang di Sungai Kemaman ini rupanya menyimpan 1001 naratif hijrah yang merentasi samudera. Di celah keheningan Kampung Pasir Gajah, tersegam sebuah monumen air mata, saksi bisu sebuah pengorbanan mempertahankan akidah dan kedaulatan. Setelah berpasak membina tempat berteduh, jiwa-jiwa yang dahagakan keberkatan ini tidak sesekali melupakan rumah pencipta. Pada tahun 1938, dengan bermodalkan keringat dan kesatuan ummah, masjid ini mula didirikan. Saban keping atap genteng merahnya diimport jauh dari Malabar, India, dibawa menyelusuri sungai dengan tongkang lama. Saktu bukti betapa mahalnya nilai sebuah pengabdian. Seni binanya adalah cerminan rindu terhadap watan asal. Bumbung limas bungkus tersulam indah dengan lambang tanduk kerbau di mercunya, simbol kemegahan adab tradisi Jambi yang tidak lapuk di telan zaman. Di sinilah syiar Islam dikembangkan, ayat-ayat suci Al-Quran berkumandang mendidik anak bangsa agar terus sujud kepada Yang Maha Esa. Kini, setelah hampir seabad berlalu, Masjid Jambi berdiri bukan sekadar warisan sejarah, tetapi sebagai arkib hidup yang menitipkan pesan buat generasi hari ini bahawa di manapun bumi dipijak, paksi iman wajib dijunjung. Semoga roh para pejuang hijrah ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bertemu lagi dalam siri jejak sirah yang seterusnya.